Alright, kita teruskan lagi dengan contoh yang seterusnya, iaitu example 8. Right, so sebelum ni kita dah try dengan function yang lebih mudah. Sekarang ni kita cuba try untuk solve function yang lebih susah sikit lah. So kalau ikutkan kat sini, kita ada function piecewise yang ada 1, 2, 3, 4. So ada 4 function kat sini. Dan soalan minta find the cumulative distribution function, itu CDF. Right, so given that this function PDF, so kita nak dapatkan CDF daripada PDF. So first step, macam biasa, kita akan jadikan dalam bentuk kawasan, iaitu number line lah. So kalau ikutkan di sini, kita ada range 0 hingga 1, 1 hingga 2, 2 hingga 3. Dan kalau ikut dia punya definition, kita kena ambil daripada negative infinity to infinity lah. Right, so ini kawasan-kawasan dia. So kita ada lebih kurang 5 kawasan. Alright, so kita tak perlu jadikan dalam bentuk graf lah. Macam sebelum ni saya dah ajar dalam waktu kelas, kamu kena lukis dalam bentuk graf kan. So dia tak terpakai lah graf tu, sebab semua continuous bukannya normal lah. Alright, so kalau ikutkan di sini, kita ada 5 kawasan. So ni kawasan yang pertama, kedua, 3, 4 dan 5. So ada 5 kali integration kita kena buat lah di sini. Alright, so untuk mudah kita letakkan siap-siap dia punya function ni. Okay, so di sini otherwise kan kosong. And then kawasan yang kedua ialah function 1/2. Ketiga negatif 1/2 x tambah 1. Dan kawasan yang keempat 1/2 x tolak 1. Dan terakhir otherwise kosong lah. Okay, so kita teruskan dengan step yang berikutnya, iaitu kita akan ambil daripada ni lah kawasan yang pertama, dan kita akan kumulate hingga kawasan yang ke-5. So for the first one, so this region, okay, sebelum tu kita define region dulu lah. This one is for x less than 0. This one is from 0 to 1. And then this one is from 1 to 2. So kita ikut dia punya ni lah, dia punya range lah, dia punya kat sini lah. And then the fourth is 2 to 3 and more than 3. Okay, so for the first region, for x less than 0, so di sini kita akan perlu banyak bertambah lah, sebab kita kena integrate 5 kali ya. Okay, so for the first region, x less than 0, so dia punya fx, capital F CDF is the first one lah, the first region. Okay, so the first region kita akan integrate from negative infinity to 0 lah. Tapi kalau ikut, kita kena ambil sebelum 0 ni, which mean kita kena define by x lah. So negative infinity to x. So since di kawasan sini dia punya function adalah kosong, so kita integrate kosong, kita akan dapat kosong jugalah. Right, and then for the second region, x from 0 to 1, so fx dia ialah kawasan yang pertama tambah dengan yang kedua lah. So kita ikutkan di sini, from negative infinity to 0. Okay, masukkan siap-siap dia punya function, tambah dengan 0 to x. Ingat 0 to x. Then dia punya function di sini ialah 1/2. So kita integrate, so this one is 0 tambah dengan 1/2, kita akan dapat x/2 from 0 to x. Dan bila kita solve, kita akan dapat x/2 jugalah. Okay, so di sini saya tak masukkan nilai x dan kosong lah, sebab mudah kita dapat terus yang ni dan menjimatkan masa. And then for x from 1 to 2, ya, di sini kita dah start nampak dia punya kesusahan dah tu. Okay, so fx kita akan tambah daripada kawasan 1 hingga 3. Okay, so the first kali kita kena mention juga integration ni, mesti mention. So from negative infinity to 0, and then the function kosong tambah from
0 to 1, function dia 1/2, and then tambah dengan function yang ketiga ni lah, from 1 to x, itu negative 1/2x plus 1. So di sini kita akan guna cara yang sebelum ni lah saya. So disebabkan 1 tambah 2 dan juga kawasan sini ialah sama dengan yang belakang, iaitu kita kumulate. So kita boleh ambil terus function yang di belakang ni dan kita bawa dia ke depan lah. So kalau ikutkan di sini, function dia ialah f lah. F untuk kawasan di sini, dia punya limit dia ialah kosong. Sorry 1. So kita akan ambil f1 lah kat sini ya. F1. So tambah dengan kita integrate ni, so kita akan dapat dia punya jawapan. So di sini kita ada negative x square over 4. So kamu boleh pause dan juga try integrate dulu dan bandingkan dengan jawapan saya. Tambah x from 1 to x So this one kita akan masukkan beliklah 1 dalam function ni, iaitu 1/2 plus so yang dalam ni kita masukkan belik nilai 1 dan x. So the first one x, kita akan dapat yang sama lah, iaitu x square over 4 plus x minus 1 square over 4 plus 1. And then for the final answer here, we get negative x square over 4 plus x plus minus 1/4. So kita teruskan lagi, sikit lagi kita nak habis. So kita kena bertabah sikit lah untuk soalan yang banyak piecewise function je ni. For x from 2 to 3, so dia punya function fx from 1 until region 4 lah. So kalau kamu tak nak letak ni pun tak ada masalah, kita boleh terus dengan integration So integrate from negative infinity to 0, this one 0 to 1, function, and then plus 1 to 2, function negative 1/2x plus 1, and plus here 2 to x. So jangan lupa mention ni lah, jangan lupa mention dx, 2 to x 1/2x plus 1 dx. Then macam biasa jugalah, since kalau kita tengok balik kawasan 1, 2, 3 ataupun kawasan di sini sehingga ke sini, kita boleh ambil direct daripada sini lah, iaitu f. Kalau ikutkan f berapa ni, so kita akan ambil by limit dia lah. So for here, for x from negative infinity to 2 lah, so kita akan ambil f2 plus, so integration kat sini kita akan dapat x square over 4 minus x plus 1. Plus 1. Sorry, minus x saja from 2 to x. So kena masukkan nilai 2 dengan x dalam ni lah, iaitu kalau f2 kita akan ambil balik yang sebelum tu, iaitu negative 2 square over 4 plus 2 minus 1/4 ni for f2, and then plus yang ni lah, iaitu x square over 4 minus x, then minus 2 square over 4 plus 2, and the final answer here we'll get x square over 4 minus x plus 7/4. So kamu boleh try nanti boleh try sendiri. Ini saya terus kepada final answer. And then so kita dah masuk ke final step untuk kawasan ni, iaitu for
x more than 3. So di sini kamu kena check, mestilah kita akan dapat kawasan dia ialah 1. So here we get from 1 to 5. 1 plus 2 plus 3 plus 4, okay, plus 5. So here integrate from negative infinity to 0 plus from 0 to 1 plus 1 to 2 plus 2 to 3 and plus my function here 1 over 2x minus 1 and plus from 3 to x, infinity kali ikut infinity lah. So the function ini kosong lah. Okay, so kita akan ambil balik kawasan yang sebelumnya, iaitu 1 to 4 kan. Dan kawasan sini, kalau ikutkan kawasan sini, kita akan dapat f, ambil by region lah, so infinity to 3 lah, f3 plus this one kita integrate, kita akan dapat kosong lah. So masukkan balik function yang sebelum dia, iaitu function yang ni. So kamu kena make sure bila kita masuk function ataupun nilai f3 ni, kita mesti dapat 1. So kalau kita check kat sini, 3 square over 4 minus 3 plus 7 over 4. So kalau kita kira di sini, so kita akan dapat, yes, jawapan ni ialah 1. So valid lah, maksudnya setiap satu step yang kita kira tu adalah betul. So let's say lah, kalau kamu kira kat sini final answer dia tak dapat 1, which means mesti ada something wrong ataupun error di step yang di sini ataupun di sini lah, ataupun mana-mana step lah. So dia akan accumulate error tu. So kena make sure kamu elakkan cuai lah untuk soalan-soalan ni. Alright, so since kita dah ada dia punya function, so kita boleh masukkan dalam ni lah, dalam piecewise. So kalau ikutkan di sini, saya kena kecilkan dulu lah. Kecilkan dulu. Okay, so di sini kita masukkan dalam piecewise function yang sebenar lah. So mesti ada yang ni So ni untuk markah dalam exam nantilah. So for fx, so function dia kita ada 5 lah kan. Okay, so the first one is 0, and then this one x over 2, then this one negative x square over 4 plus x minus 1 over 4, and the fourth is x square over 2 minus x plus 7 over 4, and the last one must be 1 lah, 1. So kita masukkan balik range apa yang kita dah define pada step ni lah, pada step bahagian ni, iaitu for the first one is x less than 0, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, and more than 3. So kalau ikut more than ni kena ada equal lah, equal sign lah, sebab ni this one tak ada equal, ni mesti ada equal. Alright, so itu saja dalam CDF